untuk memimpin awak ke syurga. Saya sayangkan dia, Umi. Kami dah lama berkahwin. Tak ada sebab untuk saya berpisah dengan dia. Tak ada sebab awak cakap. Dia menolak ajaran Walid. Kat mana baik dia? Fauziah? Betul? Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai. Tapi dalam Al-Quran ada menyatakan, perempuan berhak untuk menuntut cerai sekiranya suaminya tidak mampu untuk memimpinnya ke jalan Allah, ke syurga.